Bilakah lagi kita semua satu hati? Bilakah lagi keamanan kan dikecapi? Bilakah lagi Islam kan dijulang tinggi? Bangunlah wahai umat, kita satu hati. Bilakah lagi kita semua satu hati? Bilakah lagi keamanan kan dikecapi? Bilakah lagi Islam kan dijulang tinggi? Bangunlah wahai umat, kita satu hati. Bersatu berjihad menentang kezaliman. Oh insan sedalah, pembalasan Tuhan pasti akan datang. Marilah bersama bersatu berjihad menentang kezaliman. Oh insan sedalah, pembalasan Tuhan pasti akan datang. Jangan takut, jangan takut, berjuanglah untuk keamanan. Bilakah lagi kita semua satu hati? Bilakah lagi keamanan kan dikecapi? Bilakah lagi Islam kan dijulang tinggi? Bangunlah wahai umat, kita satu hati. Sekiranya PAS diberi mandat memerintah dalam pilihan umum ke-12 akan datang, PAS akan komited dan beriltizam bagi mendaulatkan Islam di bumi Terengganu Darul Iman ini dan berusaha membawa pembangunan ke arah kesejahteraan rakyat. PAS akan mengangkat semula pandi-pandi Islam di Terengganu bagi menguatkuasakan undang-undang tubuh negeri yang telah meletakkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai rujukan tertinggi undang-undang negeri, dan seterusnya akan menguatkuasakan hudud dan qisas sebagaimana diwartakan. Agenda mengurangkan kadar kemiskinan rakyat akan terus diutamakan dan diperjuangkan. Rakyat Terengganu telah maklum bahawa sepanjang pemerintahan PAS, kadar kemiskinan telah menurun dengan cepat 10.4%, sehingga meletakkan Terengganu sebagai negeri keempat termiskin di Malaysia, berbanding di tempat kedua 13% pada masa pemerintahan Barisan Nasional sebelumnya. Kini sekarang kadar kemiskinan meningkat semula 16% dan mengembalikan semula Terengganu di tempat kedua termiskin di Malaysia. Tanah-tanah rakyat yang telah dirampas dan rumah-rumah mereka yang telah dirobohkan akan dikembalikan semula insya-Allah kepada rakyat, disamping terus memproses dan memberikan hak ke atas tanah-tanah yang direntah secara haram sekiranya media hak mereka menurut hukum syarak. Gejala sosial akan terus ditangani dan diperangi untuk membina generasi masa depan yang bermaruah dan maju. Sesungguhnya generasi muda kita sedang dirasakan oleh dasar-dasar negeri yang liberal yang hanya mengambil Islam dari sudut hadarinya sahaja, tetapi menafikan kemurnian akidah dan syariatnya. PAS juga akan bersungguh-sungguh untuk menubuhkan sebuah dana khas bagi membangun keluarga sejahtera. Dana ini akan membantu belia dan beliawanis mendirikan rumah tangga, membantu ibu tunggal yang tidak cukup pendapatan, dan membantu memajukan ekonomi keluarga miskin. Kita telah dapat membuktikan kejayaan penubuhan tabung Darul Iman pada tahun 2002 semasa PAS memerintah
dan ianya masih digunakan sehingga ke hari ini. Hak mendapat bantuan kerajaan bagi melanjutkan pelajaran anak-anak ke pusat pengajian tinggi juga akan diberikan keutamaan melalui peruntukan daripada hasil zakat dan juga keuntungan anak-anak syarikat kerajaan. Kita komited untuk melahirkan generasi muda yang berpendidikan dan berakhlak mulia, mampu mendepani tribulasi hidup dan bermuwajahah untuk kebaikan hidup dunia dan akhirat mereka. InsyaAllah, royalti minyak Terengganu yang menjadi hak rakyat negeri ini akan terus diperjuangkan dan dikembalikan ke peringkat rakyat. Sesungguhnya kedaulatan dan maruah rakyat Terengganu telah dihina dan terus dihina dengan penapian dan perampasan royalti dari milik Terengganu menjadi milik kerajaan pusat secara tidak sah. Perampasan dan penapian royalti minyak adalah pengkhianatan UMNO, hasil dari usul UMNO bahagian Dungun yang dibawa oleh ketua bahagiannya Haji Awan Jabar ke Perhimpunan Agung UMNO pada tahun 2000. Kita bertanya, manakah royalti minyak yang dijanjikan oleh Barisan Nasional, yang telah dijanjikan kepada rakyat Terengganu sekiranya Barisan Nasional memerintah? Malah duit ihsan yang berjumlah ribuan juta ringgit itu dibelanjakan tanpa sedikit pun menghairaukan kepentingan rakyat. Pemerintah Barisan Nasional Terengganu tidak langsung mempedulikan hak rakyat ini yang miskin terus miskin tanpa pembelaan, seperti yang telah kita janjikan dahulu, yaitu untuk menabungkan sebahagian daripada pendapatan royalti minyak bagi membangunkan rumah rakyat. InsyaAllah kita akan melakukannya sekiranya diberi mandat oleh rakyat untuk memerintah negeri Terengganu dalam pilihan umum ke-12 nanti, insyaAllah. Marilah bersama bersatu berjihad menentang kezaliman. Oh insan sedalam, pembalasan Tuhan pasti akan datang. Marilah bersama bersatu berjihad menentang kezaliman. Oh insan sedalam, pembalasan Tuhan pasti akan datang. Jangan takut, berjuanglah untuk keamanan. Bilakah lagi kita semua satu hati? Bilakah lagi keamanan kan dikecapi? Bilakah